Buat apa tu? Buat apa tu? Amaran. Jangan sesekali pernah makan mie ni tau. Bahaya. Dia benda mi apa tu? Nak tahu mie apa? Tengok dia. Inilah dia, Nyonya 336 punya mie rendang. Ui, sedapnya apa beza tu? Bezanya sini. Sebab bahan-bahan dia guna semula jadi tahu untuk pakai untuk pes sejati pes rendang. Kalau macam tu nak kena masak berapa lama? Kalau untuk orang lain kena masak 8 jam, tapi untuk hampa semua tak payah, sat aja. Sebab kita dah siap sediakan pes rendang macam ni, pes sejati. Lepas tu campur dengan kita punya mie sekali, campur. Dah jadi kita punya mie rendang. So kita bagi dia untuk makan kita punya. Wah. Wah, nampak sedap tu. So jangan beli tau mie ni. Sebab mie ni boleh buat ketagih. Jangan beli. Kalau nak beli juga dekat mana? Kalau hampa nak beli juga kita punya Nyonya 336 rendang ni hampa boleh beli dekat kita punya beg kuning. Untuk masa sekarang kita tengah bagi harga terhaipat tau untuk 100 orang yang terawal. So korang tunggu apa lagi? Cepatlah grab sekarang. Jangan beli.